Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita akan berbicara mengenai satu daripada pengertian fitnah yang terdapat dalam Al-Quran, selain daripada fitnah harta benda dan juga fitnah sengketa semua Islam, yaitu fitnah terhadap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam membicarakan perkara ini kita berpandu kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 191, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Dan fitnah itu lebih berat daripada membunuh. Dan dalam ayat yang lain dalam Al-Baqarah juga sebutkan wal fitnatu akbaru minal qatli. Dan fitnah itu lebih besar daripada bunuh. Kita mungkin bertanya, bagaimana pula fitnah lebih besar daripada mencabut nyawa? Kerana kita tahu bahawa mencabut nyawa itu adalah satu dosa yang sangat besar, seperti yang telah kita bincangkan dalam sesi yang sama. Sebenarnya kalau untuk kita memahami persoalan ini, kita perlu kembali sejenak kepada sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kita tahu 13 tahun untuk menyebarkan keimanan, untuk menanamkan keimanan, mengajak manusia meninggalkan syirik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa 13 tahun tidak ramai yang beriman dan mendapat tentangan yang hebat daripada kaum musyrikin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa berhijrah ke Madinah. Dan dengan hijrah ini juga tidak meredakan tentangan kaum musyrikin. Mereka malah terus memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada jalan lain bagi Rasulullah kecuali mempertahankan diri, yakni dengan mempersiapkan kekuatan tentera untuk memerangi golongan musyrikin yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat surah Al-Baqarah 193, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din lillah. Adalah kamu perangi mereka kaum musyrikin sehingga tidak wujud fitnah dan agama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Di fitnah yang dimasukkan di sini ialah usaha kaum musyrikin untuk mengembalikan umat Islam kepada syirik dengan menggunakan kekerasan, dengan memerangi umat Islam. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan berperang oleh Allah dan berperang mempertahankan diri, dan dalam peperangan mestilah terdapat pembunuhan, karena maka dipersoalkan bagaimana pula Islam yang bawa agama yang buat keamanan, kedamaian, kasih sayang ini terlibat dalam pembunuhan. Maka ini diperjelaskan konsep dan pandangan hidup Islam bahawa memang nyawa adalah sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupan ini. Namun dalam pandangan hidup Islam juga ada yang lebih bernilai lagi daripada nyawa, ialah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat bernilai. Dia lebih daripada nyawa. Sebab itu dikatakan fitnah itu lebih berat daripada membunuh. Ini fitnah memaksa orang Islam, menyeksa seperti yang berlaku pada Bilal supaya meninggalkan iman dan kepada syirik. Ini fitnah. Dengan kekerasan supaya umat Islam meninggalkan iman dan menganut agama syirik. Maka fitnah ini dianggap lebih berat daripada pembunuhan yang berlaku dalam peperangan kerana mempertahankan iman. Ini daripada sini kita dapat membuat satu kesimpulan dalam pandangan hidup Islam bahawa selain daripada nyawa, ada yang lebih berharga, iaitulah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Kerana dalam pandangan Islam, dan kita melihat bahawa hidup ini tidak sudah dengan dunia ini saja. Kita akan mati dan menemui Allah Subhanahu wa taala, dan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan yang kekal abadi bergantung kepada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dianggap berharga kerana kehidupannya adalah sekejap dan sementara. Walaupun mungkin kita hidup 70, 80 atau 100 tahun, tapi kehidupan di akhirat adalah lebih lama daripada itu. Maka itulah dianggap bahawa iman lebih mulia daripada nyawa. Jadi sebab kita lihat bagaimana iman ini
dengan kufur. Karena lawan iman itu kufur. Jadi gambaran yang dibuat oleh Al-Quran mengenai iman dan kufur. Karena kalau tidak ada iman, maka syirik dan kufur. Dan syirik ini dianggap oleh Al-Quran sebagai kezaliman yang maha besar. Inna syirka zulmun azimun. Syirik itu satu kezaliman yang sangat besar. Jadi dibandingkan dengan pembunuhan yang terdapat dalam peperangan mempertahankan iman ini, syirik dia lebih zalim lagi. Dan Al-Quran menggambarkan tentang syirik dengan beberapa gambaran. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku beritahu kamu orang yang paling rugi amalannya, itulah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka yang sesat amalannya dalam kehidupan ini. Yang ini tidak sampai sasaran. Sebab amalan ini tidak sampai kepada sasaran, yaitu keridaan Allah dan kebahagiaan akhirat, dia tersesat. Ini yang paling rugi. Kemudian juga dengan keimanan ini menyelamatkan kita daripada jurang neraka. Karena kalau tidak beriman, maka manusia berada di tepi jurang neraka. Seperti firman Allah, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kamu di tepi jurang neraka, dan kalau mati itu masuk neraka tanpa iman, maka Allah selamatkan kamu daripadanya dengan iman kepada Allah. Jadi itulah nilai yang besar bagi iman dalam kehidupan Muslim, yang ia dianggap kalau bertentangan dengan nyawa, maka dianggap dia lebih tinggi nilainya daripada nyawa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Az-Zahar daripada Yayasan Restu. Ya. Saya ada satu soalan untuk Datuk, iaitu bagaimanakah cara-cara untuk mempertahankan akidah umat Islam? Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Sebenarnya kalau kita melihat, untuk kita melihat persoalan ini, perlu kita melihat kepada apakah sebab-sebab yang berlaku keraskan iman ataupun berlaku syirik yang di kalangan umat Islam. Yang pertama sekali ialah seorang ketenteraan tadi yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Dan barangkali dalam konteks dunia baru zaman ini, di mana tidak boleh paksa dalam beragama, maka barangkali hal ini mungkin kita tidak hadapi. Yang kedua ialah melalui ajaran sesat di kalangan masyarakat Islam itu sendiri. Timbul ajaran-ajaran yang mengaku bahawa ini ajaran Islam, tapi pada hakikatnya ialah menyesatkan dan merosakkan iman, membawa keluar daripada iman. Ini banyak berlaku di sepanjang sejarah. Kalau kita boleh sebut di sini, misalnya antaranya ada ajaran Qadiani yang mereka menamakan sebagai Ahmadiyah. Qadiani dan ajaran yang dikatakan Islam, tetapi sebenarnya terkeluar daripada Islam dan merosakkan akidah, dan ijma' ulama seluruh dunia bahawa ia terkeluar daripada Islam. Yang menyesatkan itu kadang-kadang tidak banyak kalau kita tak faham. Jadi Qadiani dalam akidah Islam yang asas ialah bahawa tiada nabi lagi selepas Nabi kita Muhammad SAW. Muhammad itu dianggap sebagai khatamun nabiyyin, penyudah segala nabi, dan ini dengan Quran dan hadis, dalil yang mutawatir dan qat'i. Siapa yang berantiqad bahawa ada nabi selepas Nabi Muhammad, maka ini terkeluar daripada Islam. Dan kalau kita tidak faham akidah ini, maka mungkin terpedaya. Jadi ini yang menyesatkan akidah. Dan dalam masyarakat kita, kalau kita lihat dalam masyarakat Melayu, terdapat beberapa ajaran sesat yang boleh mengeluarkan kita daripada Islam. Bahawa ini kita dihebohkan dengan kerajaan langit. Sebelum itu juga ajaran Arqam, yang mana bila diteliti, ini adalah dia menyesatkan buat keluar daripada akidah Islam. Jadi caranya ialah dalam yang pertama tadi, kita perlu ada suatu pertahanan yang kukuh. Ini tanggungjawab kerajaan, alhamdulillah. Masalah yang kedua ini bagaimana kita mengatasinya. Pertama sekali ialah umat Islam sendiri perlu memahami apakah akidah yang benar dan apakah akidah yang salah. Itu kewajipan setiap individu